selepas 30 tahun kenapa sekarang baru Abalan baru nak muncul? Tak pegang, saya pegang. Saya minta maaf banyak-banyak. Yang pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada media mulia yang sanggup berani tanya saya depan-depan ni. Sampai kawan saya pujuk saya lah. Sebenarnya saya bukan minat senario. Okey, sebenarnya untuk maklumat atau lambat tolong je. Samalah. Kenapa selepas 30 sekarang? tahun baru nak buat Rezeki alhamdulillah. Sebelum kita dihujani oleh pendatang-pendatang baru, so mungkin kita agak tenggelam sedikit. Dan sekarang orang sedar bahawa kilauan sinaran. Okey, 30 tahun. Inilah masa yang kita nantikan untuk kita hadiahkan kepada peminat. Perancangan tu dah lama, tetapi ini dia tahun 2026 kita akan muncul 30 tahun. Adakah sebab konsep 30 tahun ni adakah sebab kehilangan Yasin selama 6 bulan? Yes. Tidak, sebenarnya saya mengumpul ilmu dan saya bawa habis PhD dan di mana sana master dan memang ramai orang-orang di sana suruh buat konsert di sana pula lepas ni. Yes. Di mana tu? Di Jeddah. Abang Lam macam ni, kenapa selepas 30 tahun baru datang konsert ni Abang Lam? Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dream, apa nama tu? Samalah, jawapan dia samalah. Lain sikitlah. Jawapannya Kau tak jawab-jawab ni. Saya reporter lah. saya nak cakap satu benda ya. Macam ni? Kenangilah kemanisan dah tiada tu. Tadi sikit dia, angin tu banyak sini. Kenangilah Yang penting beli tiket je lah, tengok je lah konsert senario 30 tahun. Yes. Cakap-cakap juga tangan jari tu. Kan? So, saya tak nak cakap banyak-banyak. Harganya sangat berbetulan. Dapatkan tiket. Kalau salah, jangan salah. Kalau tiket habis jangan salahkan kami. 30 tahun geng, orang menanti. Pasal senario satu kelebihan dia adalah konsep family. Tapi sekarang apa pun saya, Apik dan juga Pak Ya, kami mungkin tarik diri daripada konsert ni. Sebab apa? Tiket konsert tu tak ada langsung lagu kami. Lagu kerja tak ada, lagu anja-anja tak ada, lagu hukum tak ada. Dia letak Cari Tapak, Motor Kapcai, Sebelum Sesudah, Cinta Berkarat. Mana boleh? Mana pergi lagu kami? Kita orang mana? Apapun, kita ucap terima kasih kepada media mulia. Jangan mudah-mudahan. lupa Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Rancangan ini ditaja oleh Media Mulia.